Seorang remaja lelaki cedera selepas bergelut dengan dua individu tidak dikenali yang didakwa cuba mencolenya ketika berjoging di kawasan Seksyen 13 Shah Alam, Selangor semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang juga seorang pelajar sekolah tingkatan 3 itu pada jam 10.42 malam. Katanya dalam kejadian sekitar jam 5.15 petang itu, mangsa sedang berjoging seorang diri sebelum didatangi sebuah kereta lama berwarna kelabu yang dinaiki dua lelaki. Kemudian salah seorang suspek turun dari kenderaan dan mengacukan pisau sambil mengarahkannya masuk ke dalam kenderaan, namun dia enggan dan berlaku pergelutan. Mangsa kemudian berjaya melarikan diri ke pondok pengawal kondominium berdekatan untuk mendapatkan bantuan. Akibat kejadian itu, remaja terbabit mengalami kecederaan di pipi kanan serta luka pada lengan kiri serta kanan dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 363 Palang 511 Kanun Kesesaan dan Seksyen 324 Kanun Kesesaan. Sesudah itu, orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Jenayah Inspektor Muhammad Sabri Abdul Rani di talian yang tertera.